Macam mana nak kumpul RM30,000 dalam masa 2 tahun? Kalau nak tahu cara paling senang, tonton video ni sampai habis. Jangan lupa save untuk rujukan di masa akan datang. Share sekali. Ramai orang nak simpan RM30,000, tapi ramai juga yang gagal sebab duit bocor sana sini. Nak selesaikan masalah ini, tukar strategi. Simpan dalam bentuk emas. Mudah je nak mula. Buka akaun emas Get Public Gold percuma. Lepas tu mula menabung ikut gram. Tak perlu tunggu banyak duit. Target kita simpan RM1,200 setiap bulan. Konsisten 24 bulan. InsyaAllah cukup 50 gram emas. Dengan purata kenaikan harga emas 10% setahun, 50 gram emas ini boleh bernilai sekitar RM30,000 dalam masa 2 tahun. RM30,000 ni banyak guna dia. Nak kahwin, settle tanpa hutang. Nak deposit rumah, dah ready. Nak tambah dana bersaraan, lagi bagus. Simpan emas di Public Gold bukan saja selamat, tapi juga mudah, murah dan patuh syariah. Nak mula simpan emas, rujuk video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda sebaiknya.